Actually kan guys, korang perasan tak, saya dah lama tak ada kawan-kawan. Saya pernah tak tunjuk kat korang kawan-kawan lama saya? Tak banyak kan? Sebab apa orang tak suka saya daripada company lama? Sebab apa saya ni memang suka buat perangai. Orang benci lah orang kata. That's why lah bila aku dah masuk, that's why I rasa bila masa PKP tu Allah macam tarik nikmat bekerja. Mesti Allah buang tu, lingkupkan company kita orang supaya saya sedar yang macam jangan jahat sangat, jangan nakal sangat. Okay, buat baik sikit kan. So I berjanjilah, bernazar lah, kalau dapat company baru nak jadi orang baik, nak jadi pekerja yang baik lah orang kata kan. So dapatlah company sekarang ni. Oh my god, Alhamdulillah. Bos okay, HQ okay, HR okay, team maintenance okay, staff okay, Alhamdulillah. Senior okay. Tapi kan adalah juga dalam kalangan-kalangan mereka yang okay-okay ni, yang macam cibai sikit, yang rasa macam saja je nak jadikan aku jahat balik. Tak tahu kenapa. Faham tak? Aku dah lemah lembut, dah bersaya awak, bersaya kamu, cakap sopan santun, beradab, sopan santun. Macam itulah apa yang saya tengah buat sekarang ni. Actually berlakon je, saya tak macam ni pun. Berlakon je nyah dekat company baru ni. Tapi itulah, ada je perangai cibai-cibai lah hanat ni, nak saja je lah nak jadikan aku jahat macam dulu balik. Tak tahulah kenapa. Tak tahulah kenapa ya. Tapi itulah, memang manusia ni ada macam tu. Dah jadi baik, lemah lembut, sopan santun, dia suruh kita jadi garang sikit, tegas sikit. Bila dah garang sangat, tegas sangat, suruh jadi lembut sikit. Bila lembut dah jadi lembut, suruh garang balik. Macam babi je diorang ni. Tak tahulah kenapa, tak tahulah kenapa. Okay, actually kan, short long story ni kan, I ni baru naik jawatan, Alhamdulillah kan. Okay, nak diceritakan ceritanya, I adalah macam verbal lah melalui WhatsApp, verbal nasihat secara WhatsApp kan, pasal ada something punya problem. Cup. Nak tahu dia balas apa? Dia kata aku yang ada problem. Sebenarnya I nak report dekat pihak atasan yang you ni tak pandai jadi manager. What the fuck? Kau siapa doh nak kata aku tak pandai jadi manager? Aku baru 2 bulan bangang. Baru nak masuk 2 bulan jadi manager, kau kata aku tak pandai jadi manager? Okay, aku terima lah pendapat kau. Tapi dengar pendapat aku pula, okay? Yang pindah randah ni, yang pindah-pindah manager tu, kotakan manager ni, aku ke kau? Apa yang problem sekarang sebenarnya? Aku yang tak pandai jadi manager ke engkau yang tak pandai jadi jawatan kau sekarang? Cuba kau fikir balik. Aku sibuk kata orang tu tak suka kau, orang tu benci kau, orang tu tak suka kau, orang tu benci kau, cakap pasal kau. So sekarang ni kau yang problem ke aku yang problem sekarang ni? Aku ke kau? Okay guys, I buka dada I sikit sebab yang I tengah cakap ni pun, orang yang tengah cakap ni pun suka belanja dada, suka belanja tetek. Saja tak tayang, macam dia suka tayang. Over tak ada. Kan? Oh my goodness, no one. No. Ini dia kata hari tu dia kata hari tu aku fitnah dia buat sesuatu ni. Dia kata aku tuduh dia buat sesuatu ni, and then dia nak backup balik. Dia kata aku yang ajar dia. Dia tak tahu nak bagi alasan apa. Tup. Dia kata aku yang ajar dia. Oh, dulu orang fitnah aku ambil duit. Okay, and then orang tuduh aku curi barang. Sekarang orang fitnah aku ajar orang curi barang. Bukan curi lah, beli barang secara illegal, tak ikut SOP. Wow, lagi apa lepas ni? Sundal laki orang, you know, blow job, you know, area manager ke? Kan? Apa lagi lepas ni? Semua yang cakap-cakap aku ni tak ada bukti pun, macam cakap je. Bukti WhatsApp tak ada, bukti black and white tak ada, bukti CCTV tak ada. Cakap dia, kalau cakap aku belum cakap, bodoh. Dengar sini aku cakap apa. Kau cakap aku bermasalah ya. Oh, faham. No, yang bermasalah tu engkau yang bermasalah tu kan. Nak tahu tak kenapa dia boleh survive? Sebab adalah beberapa orang yang bela dia kan, jaga dia, sayang dia, protect dia. Sebab apa? Anxiety. Mana surat doktor kau, bodoh? Semua orang boleh cakap anxiety. Aku boleh cakap aku ni perempuan. Sebenarnya Jidan ni adalah perempuan yang terkurung dalam badan lelaki. Aku pun boleh cakap macam tu, kan? Bukti di mana kau? Bukti Jidan mana yang kata Jidan ni adalah perempuan dalam badan lelaki? Tak ada.
Sekarang bukti kau mana? Bukti kau anxiety kau tu mana? Kati diagnose sendiri. Bersifat sepah doktor kat Malaysia ni, lalas diagnose sendiri. Baik tak ada doktor kat Malaysia ni. Bodoh. Anxiety kau lah bapak kau. Tapi memang betul pun anxiety. Nak tahu sebab apa anxiety? Perangai ni macam cibai, menjalang. Dia punya boyfriend tu orang katakan bersepah no. Sampai pernah tangkap basah dalam kereta lagi. Antoi lah. Hari tu kan dia tanya dekat dia punya ex-manager ni kan. Kalau aku kena tangkap dengan polis kan, macam nak kena bagi IC ke? Dia kata macam tu. Dah kenapa kau ni kena bagi IC kat polis? Oh sebab aku kena tangkap basah. Tapi manakan dia non-Muslim, so tak kena lah sebab dia non-Muslim. Tapi yang dia buat tu orang Islam. So non-Muslim dengan Islam tak kena tangkap basah kot. Kau cari Islam dengan Islam kan. Itu belum lagi bercium berapa tetek dalam stor kedai. No, kalau macam ni gaya yang kau umur muda 20-21 macam ni, no wonder lah bapak kau tu strict parent no I sedih sebab parent I strict parent, suka kongkong I. Bangang bodoh dah kalau anak ni macam kau. Memanglah kena jadi strict parent bangang. Habis asal jumpa laki helok tak dah puki. Asal jumpa laki helok tak dah puki. Aku boleh jadi bapak pun aku jadi strict parent kalau anak macam menjalam macam kau ni. Ya Allah ya Rabbi. And then tup Jidin yang ajar. Lagi apa yang aku ajar? Jual tetek ke? Jual pusat, belanja pusat, belanja tetek. Aku ajar jugalah. Aku tak pilih lah. Aku memang dah berjanji dah sebenarnya aku nak jadi orang baik dekat company ni tau. Tapi aku jumpa lah orang-orang macam Kimak ni yang saja je nak aku jadi macam dulu balik. Mulut lancar, mulut laser, gaduh dengan customer, gaduh dengan HR, gaduh dengan HR jaja je orang-orang macam yang nak bangkitkan diri aku yang lama. Aku ni dah nak berubah. Dia cakap pasal perubahan kan. Ada orang kata Jidi ni gay, LGBT, tapi solat, puasa, sah ke? Aku dengar lah. Tapi engkau tu orang Islam kan? Betul tak? Tak gay kan? Betul tak? Tak gay kan? Straight kan? Laki ke perempuan straight kan? Solat tak? Puasa tak? Orang Islam macam kau yang straight pun tak solat, tak puasa. Lepas tu kau nak bising pasal aku yang gay LGBT ni puasa ke solat? Bodoh. Ya aku risau pasal aku gay LGBT solat. Kau risau apa? Kau tu yang Islam tu yang tak gay tu, kenapa tak solat, kenapa tak puasa? Betul. Itu je. Oh, Jidin ni pun baik sangat pun LGBT. Nanti aku bagi apps Grindr. Bagilah. Kau ingat aku ni tak open. Aku memang dah open. Aku rasa semua orang tahu yang aku ni tak straight. Semua orang tahu. Tahu tak kenapa aku duduk rumah ni? Antara the reason kenapa aku duduk rumah ni, sebab apa? Mak bapak aku marah aku, tak terima aku. Tak kisahlah, tak nak bagi harta ke, tak nak bagi kereta ke, tak nak bagi tanah ke, tak nak bagi rumah. I don't care. Aku boleh hidup tanpa parent aku. Macam korang tengok. Walaupun tak sekaya macam diorang, tapi Alhamdulillah lah, bolehlah survive. Tapi slow lah berubah. Ingat senang ke? I still lagi suka lelaki. I bukan gay atau LGBT tau. I tak suka letakkan diri I sebagai gay atau LGBT. I lebih suka diri I dipanggil pencinta lelaki. Nampak macam sopan sikit. Kita lagi sopan sekarang kan. So I ni adalah pencinta lelaki. I suka perempuan, I suka kawan perempuan, I ramai kawan perempuan. Tapi I ni pencinta lelaki. Gitu. Bodoh. Tak pandai jadi manager. Baru nak masuk 2 bulan bangang. Yang dah jadi manager lama pun kena buang. Sebab membuli lah. Kan? Sebab jual barang lah. Sebab main barang lah. Kan? Itu manager dah lama pun buat problem. Ni manager baru nak masuk 2 bulan. Kau tahu aku tak pandai jadi manager ke? Sorry lah no. Sorry. Anxiety datang. Bangang. Sikit anxiety. Sikit depression. Lepas tu orang lain, adalah jantan-jantan ni mungkin termakan dengan tetek dia tu, pakai seluar ketat, nampaklah bentuk puki dengan bontot tu. Laki-laki jantan ni kan, tak kisahlah kahwin ke tak kahwin ke, cahayalah tengok tetek besar, puki, ada bontot pakai seluar ketat. Termakanlah kisah-kisah sedih betina ni.
No comment. Kita tengok siapa lelaki-lelaki yang protect dia untuk video kali ni. Kalau betul maksudnya dia tu lah yang ada skandal. Aku tuduh kau main barang. Aku tuduh kau main barang. Aku fitnah kau. Aku ajar kau. You know what? I tak kisah dah. Sebab you know I ada pendidikan. I ada more than 8 years experience dalam retail. I still lagi ada family, ada parents lagi. I ada simpanan. Aku jadi pun jadilah. I nak all out untuk video kali ni. I'm ready to anything happens. Ya. Dia bukan budak-budak lagi nak takut hilang kerja. Tak faham aku perempuan ni. Engkau yang tukar banyak manager, no? Engkau yang tukar banyak kedai, no? Last aku juga yang bermasalah kat sini. Aku juga tak pandai buat kerja. Memang aku tak pandai, no. Aku ni naik pun disebabkan apa? Tak tahu tak aku dia naikkan sebab apa? Sebab dia tak ada calon dah. So nak tak nak terpaksa naikkan aku ni sebab tak ada calon dah. Okay? Apa lagi nak cakap lepas ni? Cakap lah kat komen. Aku nak tengok. Apa benda lah kau ni? Aku jadi lembut, dah jadi baik, dah jadi caring. Nak suruh aku jadi garang, ganas, tegas. Nanti bila aku dah garang, tegas, mencarut, kau suruh aku jadi baik, cool down pula. Apa benda kau ni? Aku rasa kau bukan ada anxiety tau. Bukan, kau ada gila. Penyakit gila. Bukan anxiety, gila. Gila babi, tahu tak? You are what you eat. Itulah, makan banyak sangat babi, jadilah babi. Betul tak? You are what you eat. Betul kan? Macam tu lah kan? Apa tu? Kata idioms tu. You are what you eat. Makan banyak babi, jadilah babi. Aku? Tak tahulah. Dulu pun orang fitnah aku curi duit. Tak ada pembukti sampai sekarang. Tunggu mana buktinya? Aku fitnah kata orang ni orang tu, mana bukti aku fitnah? Tak ada. Aku tunggu juga ni. Dah lama dah aku tunggu. Fitnah aku curi barang, mana? Tak ada bukti CCTV. Aku tunggu juga. Mana buktinya? No, cakap-cakap ni, no, aku boleh cakap. Okay? Just shut up. So, kau nak aku jadi baik, caring, penyayang, lemah lembut ke? Ataupun kau nak aku jadi yang macam ni? Boleh je lah, kau jadi baik. I nak jadi baik ni. Support lah, I nak jadi baik, nak jadi caring, nak jadi penyayang, nak jadi sopan santun, lemah lembut. Support. Kau nak jadi baik ni, nak berubah jadi baik ni, support. Janganlah try nak fobok I untuk jadi jahat. Sebab I tak takut kau jahat. I memang jahat. I dah kata dah, I ni bukan straight. So, I pernah buat masalah. So, orang tak fikir I ni orang baik. Tapi kau yang paling takut sebab kau yang selalu bertopengkan kebaikan tapi sebenarnya kau jahat. Kau yang takut pecah lubang kau. Aku tak kisah kau pecah lubang dah. Sebab orang tahu aku bukan baik sangat pun. Kau yang patut jaga muka anak kau tu semain kau singgala. Kau silap dengan aku. Sebab apa? Aku ni gay. So tetek besar kau, puking kau, bontot kau tu aku tak terkesan. I don't care. Mungkin laki-laki straight yang jalang yang dah kahwin kat luar sana ke yang bujang kat sana mungkin terkesan dengan tetek kau tu. But not me, bitch. Not me. Okay, bye.